Kecoh di media sosial bila ramai mula persoalkan, betul ke Puteri Sarah Liana dah kurang dapat tawaran berlakon? Lebih-lebih lagi bila dia sekarang kerap buat siaran langsung hampir setiap hari. Tapi, Puteri Sarah tampil menjelaskan perkara sebenar. Menurutnya, bukan sebab tak laku, tapi kerana dia sendiri yang memilih untuk ubah hala tuju hidup. Katanya, dia kini lebih fokus kepada dunia perniagaan sebagai perancangan jangka panjang. Bagi Sarah, dalam industri hiburan ni, kita tak tahu sampai bila boleh bertahan, jadi penting untuk ada backup plan. Walaupun begitu, Sarah tegaskan dia masih menerima tawaran lakonan. Cuma bezanya sekarang, dia jadi lebih selektif. Dia nak pastikan ada keseimbangan antara kerjaya seni dan juga bisnes. Kalau terlalu sibuk dengan syuting, nanti perniagaan pula terabai. Dalam masa yang sama, keputusan untuk fokus bisnes juga bagi dia lebih fleksibel untuk urus masa bersama keluarga. Terutamanya anak-anaknya, yang menjadi keutamaan dalam hidup. Bagi Sarah, perniagaan bukan sekadar cari duit, tapi satu bentuk pelaburan untuk masa depan dan legasi yang boleh ditinggalkan kepada anak-anak. Sarah juga berharap orang ramai tak cepat membuat andaian negatif. Katanya, kalau seseorang tu lama tak muncul di kaca TV, bukan bermaksud mereka dah tak laku. Sebaliknya, mungkin mereka sedang bina sesuatu yang lebih besar di belakang tabir. Kini, perniagaan yang diusahakan Sarah seperti tudung, pakaian dan produk penjagaan kulit semakin berkembang. Dan dia hanya berharap satu perkara, agar orang ramai terus mendoakan yang baik-baik, bukan menjatuhkan dengan komen negatif. Happy birthday to you. Happy birthday.